Perodua Alza 2026 hadir sebagai MPV keluarga yang semakin matang dengan gabungan reka bentuk moden, ruang kabin luas dan ciri keselamatan yang sangat sesuai untuk kegunaan harian di Malaysia. Untuk versi 2026, Alza terus mengekalkan formula utama sebagai kenderaan 7 tempat duduk yang praktikal tetapi kini tampil dengan gaya yang lebih kemas, lebih premium dan lebih mesra. Keluarga dari pandangan hadapan, Alza 2026 nampak lebih segar dengan lampu LED yang tajam, grill moden dan bumper yang direka lebih kemas bagi memberikan imej MPV yang lebih bergaya serta meyakinkan di atas jalan raya. Masuk ke bahagian dalaman perodua Alza 2026, perkara pertama yang paling menyelah ialah ruang kabin yang luas dan susun atur tempat duduk yang sangat praktikal. Sebagai sebuah MPV 7 tempat duduk, Alza direka untuk memberi keselesaan kepada semua penumpang termasuk di barisan kedua dan ketiga. Tempat duduknya lebih fleksibel untuk pelbagai kegunaan, sama ada membawa ahli keluarga atau menambah ruang simpanan apabila diperlukan. Kemasan dalaman juga nampak lebih moden dengan papan pemuka yang kemas, paparan meter digital serta skrin infotainment yang menyokong sambungan telefon pintar untuk muzik, navigasi dan panggilan dengan lebih mudah. Dari segi prestasi, perodua Alza 2026 masih mengekalkan enjin 1.5 liter yang terkenal dengan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang membantu pemanduan terasa lebih lancar, terutama ketika bergerak dalam kesesakan bandar atau ketika memecut di lebuh raya. Bagi sebuah MPV keluarga, prestasi seperti ini sudah cukup sesuai kerana fokus utama Alza adalah keselesaan penggunaan harian dan perjalanan jauh bersama keluarga. Selain itu, talaan suspensi juga membantu memberikan pemanduan yang stabil dan selesa walaupun ketika membawa penumpang penuh. Zig Wheels campur 2. Dari sudut ciri keselamatan, perodua Alza 2026 memang antara kekuatan utamanya. Model ini ditawarkan dengan pelbagai ciri penting seperti sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki, sensor parkir dan kamera undur. Untuk varian lebih tinggi, Alza turut menawarkan ciri lebih canggih seperti kawalan jelajah adaptif, kamera 360, pemantauan titik buta, amaran keluar lorong dan amaran lintasan trafik belakang. Ciri seperti ini sangat penting untuk sebuah kereta keluarga kerana ia memberi keyakinan tambahan ketika memandu dalam bandar maupun perjalanan jauh bersama anak-anak dan orang tersayang. Zig Wheels campur 1. Dari segi keselesaan pula, perodua Alza 2026 menawarkan banyak ciri yang benar-benar membantu dalam penggunaan harian, antaranya termasuk pendingin hawa belakang, tempat duduk yang selesa, perehat tangan, ruang simpanan praktikal, port pengecasan serta akses masuk yang mudah untuk penumpang barisan belakang. Ketinggian lantai yang rendah juga menjadikan proses keluar masuk lebih mudah, terutamanya untuk warga emas dan kanak-kanak. Ruang bak belakang pula masih cukup praktikal untuk membawa beg pakaian, barang dapur atau keperluan balik kampung. Secara keseluruhan, perodua Alza 2026 ialah MPV yang sangat seimbang dari segi ruang, keselesaan, penjimatan bahan api dan keselamatan. Ia sesuai untuk keluarga muda, pengguna harian dan mereka yang perlukan kenderaan 7 tempat duduk dengan kos pemilikan yang masih munasabah. Pada pendapat anda, adakah perodua Alza 2026 ini MPV keluarga paling berbaloi untuk dimiliki pada tahun ini? Kalau anda suka video review kereta seperti ini, jangan lupa subscribe dan terus sokong channel ini untuk lebih banyak info otomotif terkini. Terima kasih kerana menonton.